SWCOP bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri dan juga rakan strategi, rakan-rakan Abang Bumbung dan juga SWM, kita berada di Kampung Terusan Pulau Bumbung, Sempurna, Sabah. Kehadiran SWCOP adalah untuk menyantuni masyarakat setempat supaya elemen pembersihan, pendidikan dan juga kesedaran dapat kita bantu bersama-sama dengan penduduk setempat di sini, pemimpin tempatan dan juga sebagainya. Ini kerana SWCOP mendapati ada beberapa ruang yang baik untuk kita turun ke Pulau Bumbung ini bagi memastikan apa yang telah kita laksanakan di negeri-negeri Akta 672 dan apa yang kita laksanakan di sana, kita cuba terapkan untuk masyarakat di sini dapat memastikan kebersihan berada di tahap yang terbaik. Untuk itu, kami telah pun membawa dan juga membimbing masyarakat setempat supaya menghargai sampah-sampah, kerana sampah-sampah ini sebenarnya jika kita menggunakan kreativiti, kita boleh memberi nilai tambah kepada sampah-sampah tersebut, terjadikan sebagai cenderhati dan juga sebagainya. Dan ini secara tak langsung akan memberi pendapatan tambahan kepada penduduk kampung.